Saya ada satu lagi soalan untuk membantu murid memahami konsep nisbah, ya. So, di sini ibu ingin membancur air sirap untuk 10 tetamu. Dia menggunakan 0.25 liter parti sirap kepada 1 liter air. A. Nyatakan hubungan parti sirap kepada air. Hubungan parti sirap kepada air adalah nisbah parti sirap kepada air. Jadi, bagi bahagian A, nisbahnya adalah 0.25 liter kepada 1 liter. Ingat tak, nisbah perlu dinyatakan dalam bentuk nombor bulat. Saya akan tukarkan 0.25 liter kepada mililiter. Dia akan menjadi 250 mililiter kepada, yang ini pun saya perlu tukar kepada mililiter menjadi 1000 mililiter. Oleh kerana ukuran yang digunakan adalah sama, saya boleh tinggalkan ukuran dan tuliskan kuantiti ataupun bandingkan kuantiti, dan kemudian saya perlu nyatakannya dalam bentuk nisbah. Jadi saya akan bahagikan dengan 250 untuk mewakilkan perhubungan ini dalam bentuk nisbah. Iaitu bagi setiap bahagian parti sirap, kita perlukan 4 bahagian air. Bahagian B, nyatakan hubungan kuantiti parti sirap kepada jumlah cecair. Yang ini pula meminta kita membuat hubungan atau tulis nisbah bahagian kepada keseluruhan. Pastikan tertib dia. Tertib dia adalah kuantiti parti sirap kepada jumlah cecair. Jadi, parti sirap adalah 250 ml kepada jumlah cecair yang digunakan ialah 250 ml parti sirap tambah 1000 ml air. Jadi 250 kepada 1250. Bila dipermudahkan, saya akan dapatkan 1 bahagian kepada 5 bahagian. Jadi dalam 5 bahagian cecair yang digunakan, 1 bahagian adalah parti sirap. Begitulah kamu boleh mentafsirkan nisbah ini. So bahagian B pun dah diselesaikan. Bahagian C, jika bilangan tetamu menjadi 25, berapakah kuantiti? Nah, perhatikan, bahagian C meminta kuantiti sebenar. Jadi kita akan gunakan nisbah yang diberikan dan tukarnya kepada kuantiti. Jadi bagi nisbah 1 kepada 4, ini adalah untuk 10 orang tetamu. 10 orang tetamu. Nisbah ini mewakili 250 ml parti sirap. Dan 4 bahagian ini mewakili 1000 ml air. Jadi untuk 10 tetamu lagi, saya perlu tambah sekali lagi kuantiti itu. Betul? Dalam nisbah yang masih yang sama. Jadi 250 ml tambah lagi 1000 ml. Jadi sekarang saya dah ada untuk 20 orang. Masih tak cukup. Saya kena tambah untuk 5 orang. Untuk 5 orang tetamu, saya perlu tambah separuh daripada kuantiti itu. Jadi saya separuhkan nisbah ni. Jadi sekarang nisbahnya adalah separuh kepada 2, iaitu 125 ml parti sirap kepada 500 ml air. Jadi sekarang saya boleh tambah semua dan dapatkan jawapannya. Jadi jumlah parti sirap yang saya perlu untuk 25 orang tetamu adalah 125 ml tambah 250 ml tambah 250 ml, which is 625 mililiter. Air pula saya perlukan 1000 ml tambah 1000 ml tambah 500 ml. Ini sama dengan 2500 mililiter. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk kita menyelesaikan bahagian C. Ia dikenali sebagai kadaran yang kita akan pelajari dalam unit 4.3. Bagi sekarang, saya menunjukkan bagaimana kita boleh menggunakan nisbah untuk mendapatkan kuantiti.